Alright gang, so DSA bersama dengan seorang student malam ni. So DSA tak entry. DSA dengan dia, DSA tak entry. DSA tak nak dia entry. Tak, tapi boleh, macam boleh sell. Macam boleh sell. Sabar, hari pertama aku tak nak kau entry. Hari pertama ni, aku nak tengok lu. Kau dah tunjuk kat aku account kau dah berapa banyak loss. Tak, tapi bukan trade. Kau tak ada habis nak cari setup. Ya, tapi bukan trade untuk entry je. Sabar, sebab sekarang ni aku nampak, apa yang aku nampak kat kau ni, kau tengah nak revenge market yang berapa banyak kau loss sebelum ni. Bila kau nak revenge market, kau sensor nampak duit, kau tengok satu candle ni je jadi setup. Tengok je candle setiap M1, M5, M15 ni jadi setup. Faham tak? Dia jadi setup kau sebab kau nampak dia duit. Kau nampak duit kau yang loss tu, kau nampak setiap batang ni, kau nampak tengah junam, kau nampak ni, oh ni boleh profit, ni boleh profit buy, ni boleh profit buy, ni boleh profit. Kau nampak setiap kali kau nampak candle, kau akan nampak duit kau yang hilang tu. Faham tak? Okay, ni slow sikit. Guys, malam ni kita orang DSA tengah buat live one to one coaching dengan student DSA. DSA nak betulkan mindset dia dulu. DSA nak dia disiplin dulu sebelum masuk dalam market esok. Malam ni DSA memang tak bagi dia trade langsung. Walaupun tadi dia cakap nampak setup, nampak entry, nampak boleh entry. Sebenarnya tak ada setup pun. Faham tak? So orang yang nampak setup ni sebenarnya dia nak revenge market. Dia kalau boleh dia buy tu dia sell, dia buy dia sell, itu yang tercedok. Faham tak? Itu orang yang paling kuat revenge. Sekarang ni DSA akan train mindset dia. Macam mana kau boleh steady tanpa kau tak perlu tengok chart lama-lama, kau tak perlu sentiasa berada dalam chart. Faham tak? Kau tak perlu berada di depan PC 24 hours. Macam aku. Kau tengok. Siang aku fokus pada gym, aku fokus pada fitness aku. Walaupun aku tak berapa sihat, tapi aku still mencari kesihatan untuk aku. So kenapa aku pergi gym? Aku nak tajamkan mindset aku. Faham? Aku nak tajamkan mindset aku. Sama juga macam kau. Sebab tu aku nak start esok, aku akan bawa kau pergi gym dulu. Faham tak? Sebab gym ni dia adalah salah satu benda yang boleh lupakan cat dan sama dia boleh bagi kau cerdas. Faham? Tapi nanti sakit-sakit badan tu. Okey, kau kena tahu. Kita nak sukses, kita kena sakit. Tapi aku nak belajar trade dengan kau ke? Tak aku apa. malah nak main gym lah. Aduh. Kan, sekarang ni dalam hidup, dia kena ubah hidup dulu baru duit datang kat kita. Faham tak? Itu sebenarnya prinsip yang kau kena pegang. Kau tak boleh jadi trader dulu, terus kau anggap kau boleh sell buy, kau boleh profit. Takkan. Aku dah banyak dah student yang aku bangunkan. Takkan. Kau masuk dalam market tanpa ada disiplin, tanpa ada mindset yang betul, confirm kau akan gone. Walaupun kau cakap kau datang sini untuk belajar pasal trade sahaja semata-mata, tak. Aku selalunya, aku nak bagi tahu siap, sebenarnya 99% lah dalam trading ni adalah part journey life kau. Macam mana kau disiplin? Macam mana kau boleh nampak chart ni, tak perlu pun nak entry. Macam mana kau tengok chart ni, kau tak ketagih. Faham tak? Macam mana kau nak hilangkan ketagih tu? Dengan gym, dengan workout, dengan jogging ni, kau busykan diri kau kepada tempat-tempat yang sihat, yang dalam masa-masa diri kau sihat, akal kau tajam. Bila kau tajam, mindset kau padu, tak yang betul profitable, low risk sahaja yang aku akan tunjuk dekat kau, yang kau akan nampak. Oh, sebab tu lah aku bagi kau dekat sini. Kenapa aku bagi dekat sini? Kau akan nampak nanti. Memang kau akan nampak benda ni. Faham? Marah now. Tak marah tapi angin. Betul bang, dulu saya macam tu. Sekarang saya startkan busykan alam. Okey. Sekarang ni betul. Sekejap. Okey, tak apa. Sebelum kita nak mendalami lagi, nombor satu tadi betul lah kau kata kan. Kena busykan diri untuk tak betul belajar tak selalu tengok chart lah kan. Betul. Aku memang ada kerja hakiki. Okey. Tapi kadang walaupun time kerja tu pun sibuk gaang hadap chat kan. Sebab yang kata tangan nak entry kan. Okey, macam mana untuk aku elakkan walaupun time main gym tu pun aku tak tengok chat. Sebab aku ni ibarat orang kata multitask lah. So berak pun tengok chat dia kadang-kadang. macam ni Dia sebenarnya edited ni
kau kena buang edited dulu. Bila kau boleh buang edited tu, ketagih tu, baru kau boleh disiplin. Selagi kau tak boleh buang edited, kau takkan boleh disiplin. Kau tak boleh start daripada disiplin tapi masih edited. Faham tak? Dia sama juga macam orang kat luar sana. Kenapa? Ni yang cerita dia macam mana dunia orang remaja ni hanyut. Faham sebab apa? Setiap malam pergi parti. Pengaruh rakan sebaya. Satu, setiap malam pergi parti dah tak disiplin. Itu dah confirm. Nombor dua, kau confirm kau akan snap. Kau akan, kalau member tu hulur biji ke hulur file ke, kau akan telan. Faham tak? Mula kawan belanja. Dan second one, sama juga macam ni. Bila kau tengok kod entry, kau boleh profit. Betul. Dia belanja kau dulu. Betul. Faham? Lepas tu, bila kau dah profit, kau ketagih. Sama macam ni. Dadah ni yang membahayakan kita. Dia bunuh anak-anak muda. Macam mana dia bunuh kita? Dia makan lagu-lagu. Boleh. Aku dah pasang lagu aku jap. Okay, lagu aku. Kau dengar tak lagu aku? Sama, lagu kuat pun hilang kat fokus. Betul. Okay, macam ni. Okay, sekarang ni aku sambung. But kau kerja pun kau nak tengok chat. Kau buat kerja pun walaupun kau ada kerja hakiki, tapi sekarang ni kau dulu nak pegang. Betul tak? Betul. Itu nama dia edited. Itu namanya sangap. Faham? Sangap. Lain. Travel. Sebab tu aku nak 200 mata memandang ni dia faham. Dia boleh relate dengan kehidupan. Faham tak? Dengan alam korang. Bila korang terlalu sangat edited untuk korang dah macam penagih. Faham? Penagih ni yang merosakkan anak muda kita. Sebab anak muda kita banyak rosak sebab penagih lah. Okey, dah pergi parti setiap malam. Member bagi ubat, member bagi file, member bagi ais, ambil dulu. Sedar. Sama juga dalam trading. Kau try entry hari ni, aku cakap kau sales kan, memang kau akan dapat profit 10 USD. Weh, sedapnya. Betul. Aku kerja pun tak macam ni. Faham tak? Betul. Kau akan cakap macam tu. Faham tak? Tapi diri kau sekarang ni, aku takkan boleh hilangkan disiplin. Aku takkan boleh disiplinkan kau. Apa hilangkan sangat kau ni, edited kau ni. Aku kena hilangkan edited kau dulu. So macam mana rutin harian yang buatkan orang hilang dengan ketagih? Faham? Macam mana? Mindset is first lah. The second one, mindset ni kau kena letakkan diri kau. Tahun ni aku nak berubah jadi trader yang lebih padu. Aku nak berubah 1%. I am only the 1% in the world. Tahun ni kau kena letak ni mindset dulu. Kena berubah. Aku nak tukar life aku. Aku nak diri aku tak macam dulu. Aku tak nak jadi ketagih. Aku tak nak dah jadi orang yang sedepo sentiasa MC. Kau kena letakkan diri kau. Faham? Bila mindset kau ada something happen yang kau nak, barulah kau boleh aku hilangkan ketagih ni. Macam mana nak hilangkan ketagih ni? Alhamdulillah kau tengoklah anak-anak muda yang sekarang ni dalam market dah ramai gila. Korang tengok ada Bosdin, Hasnul, Han Super Scalper, kita ada Unlive Trade, kita ada Gap FX, kita ada Darren FX, kita ada Simon, kita ada ramai lagi kat luar sana. So hari ni aku nak jadikan trader ni dengan mindset dulu, jangan edited dulu. So macam mana nak hilangkan edited ni? Kau kena busykan diri kau, sibuk dengan benda lain. Kau hilangkan dulu. Kalau sebelum ni kau duduk dengan kawan-kawan kau, memang kau live trade sama-sama, tapi dulu kaki pun maju. Tak pernah bagi kau apa-apa, kau tinggalkan sekejap. Ya doh. Ni tak saya kau tengok ni ni latest wah. Allah Tuhan aku, dia tak bagi aku mengajar Ada juga. Ada hantu guys. Ada hantu kan. Okey. Aku harap dengan bantuan coaching aku ni, Tak ada lah. Aku baru je nak tunjuk kat diorang doh. aura kuat ni, aura kau tak terpulang kat kau. Kalau kau nak ambil, kau boleh ambil. Tapi aku nak tunjuk kat depan korang macam mana aku develop student daripada A sampai Z. Daripada the lost, the kaki depok, kaki MC, macam mana aku ubah hidup dia. Okay lah, tak tunjuk kat kau lah. Ha. Ni yang latest ni lah. Hari tu, hari Jumaat tak silap aku. Jumaat. Tengok lah. Jumaat tim aku sale. Kau? Aku buy. Kau lawan aku, lawan siku. Kau lawan Tak siku. ada lah, aku nampak buy. Aku tengok dekat aku scroll hari TikTok. Okay guys, dia tanya dekat aku yang penting disiplinkan diri. Ramai orang boleh cakap dia disiplin. Orang anggap disiplin tu Account lost. oh ni akaun dia, kau tengok. Wah, merah berdarah. Mana? Kat mana ni? Sini. Tu. Ni akaun dia guys. Akaun depo 1k. Entry 4 sen. Cara kau entry ni pun tak disiplin. Faham tak? Kau kena tahu. Okay, kalau buat kau loss depo ni 1k ni besar tau. 1k ni history kau entry 4 sen. Sebab tu aku cakap, kau ni nampak candle je, kau dah nampak profit.
Nampak candle je kau nampak profit. Sebab kau dah berapa banyak kau depo sebelum ni? Berapa banyak dah kau depo? Jadi 1K, ada lagi tak yang lain? Kalau nak cakap pasal deposit tu, aku rasa kalau macam ni sehari pun aku boleh, aku rasa total ada dalam 100. Yang ni setiap, ini aku boleh cakap. Tak, ni aku je ni, tak, ni aku tekan, maksudnya price tu masuk. Contoh lah, kalau nampak je zone kan, kalau masuk zone tu, aku akan terus, lepas tu dia naik, aku akan tekan. Masalahnya, 4173 kau entry. 4178 pun kau entry buy. Kau berapa ratus pip? 1000 pip ke kau punya zone? Tak ada selagi, maksudnya dia, aku mengharapkan dia patah balik lah. Contoh dia kan dia turun, dia floating. Lepas tu, aku tunggu lah dia naik atas. Kau tengok nampak? So kau layer beratus pip ni sebab kau nak tunggu dia naik atas. Yelah, kan selalu kan Ini account MC kan? Yelah, tapi kan setiap kali apa yang turun kan dia akan naik. Tu ya aku duk mengharapkan dia naik atas lah. Guys, nampak? Sebab tu aku ajak. Sebab tu dalam market aku cakap, kalau kita dah nampak simpang tu, kalau kita bawa kereta, kita nampak simpang tu berminyak. Even corner tu sebelum ni kita corner baring, tapi kalau berminyak, kau kena tukar plan. Walaupun sebelum ni kau akan cakap goal ni akan naik, macam mana pun akan naik. Tapi sama juga macam kau tengah drive. Kau tengah drive ataupun kau bawa motor, kau biasa corner dekat simpang tu, tapi now dia berminyak, kau tak boleh guna jalan tu. Ini yang samakan dia dengan cut loss. Walaupun kau nampak direction masih buy, tapi dia nak ambil order dulu. Kau kena tengok dekat mana demand dia. Supply and demand. Memang kau nampak gold ni nak terus pacak, tapi dia akan ambil order. Macam mana gold ni, memang dia, kau cakap dia, dia. Last kali dia junam terus pula. Dia nak ambil order bawah lagi sebab tu beratus pip lagi. Dan aku pun bagi tahu minggu lepas. Kenapa aku wholesale? The big direction is sale. Betul. Tapi kau lawan aku. Dah confirm lah aku profit, kau loss. Faham? Tapi aku profit 14,000, kau loss satu akaun kau lah. Tapi tu aku tak tahu. Mungkin kau dah ada profit sampai kau loss balik ke? Tak, selalu aku kalau 1K tu, kalau waktu tu 1K tu habis, aku seminggu aku stop dulu lah. Tapi selalunya kalau anda kata ada lebih, aku akan terus lah. Tapi ni sebab kadang dalam wallet dah habis. Selalu kalau ada dalam wallet tu, aku transfer lah. Sebab sekarang dah tengah bulan, duit kau tak ada. Itulah cerita dia. Kalau tak ada je extra 500 ke 200 dalam tu, aku transfer lepas tu aku tekan. Cuma yang aku nak tahu lah. Okay, selalunya kau depo waktu gaji ke ataupun waktu macam mana? Okay, so kalau aku punya duit lah, orang kata money management lah. Okay, aku tak nak tegur money management dalam ni dulu. Money management diri kau macam mana? Okay, first aku settlekan komitmen dulu lah. And rumah, kereta, anak, bini apa semua tu dah tolong tak. Aku ada duit, orang kata duit tu play around lah, RM2,000 lah contoh. RM2,000 ni memang aku nak spend apa-apa sahaja. Okay. Lepas tu ada lebihan gaji lebih kurang dalam RM5,000 contoh. So RM2,000 aku memang duit main-main, contoh aku nak buat kereta ke, aku nak pergi mana-mana ke, RM5,000 ni memang ada spare. So anything happen, contoh kalau aku ada problem ke, ada emergency ke, RM5,000 tu lah. Tapi kau kena faham selalu kan aku cakap aku ada 2K tu kan. Selalu 2K ni aku buat depo ni. Tapi ujung yang 5K yang aku kata emergency tu lah yang aku bantai masuk kat dalam ni. Sebab aku dah lost 2K, aku dah macam yang kau nak ganti balik. Aku ingat kan selalunya boleh dapat balik. Tapi 99.5% tu memang akan barai je lah terus. Selalunya macam tu lah. Nampak? So dekat sini aku nampak lah yang kau ni, bila kita emosi, kita akan cuba pinjam. Betul. Sedangkan duit tu aku dah ni, kalau kan cakap kau sendiri tadi kan, kalau ada emergency nak pakai duit. Tapi yang sebabkan aku lost 2K tu, aku rasa benda tu emergency lah. Tu aku pakai 5K tu. Tapi duit tu loss juga, betul? Barai agak lah cerita dia. Yang macam ni lah yang aku tunjukkan kau latest Jumaat. So ingat guys, dalam korang trade ni, aku nak nasihat yang kau, memang betul sekarang ni kau dah tak ada disiplin. Kau money management kau dalam diri kau pun dah tak terkawal. Tapi start daripada hari ni, aku nak kau betulkan balik kau punya, sebab tu aku perlukan daripada edited tu buang dulu. Lepas edited dah tak ada, baru aku boleh susun disiplin. Disiplin dah ada, baru money management kau. So money management kau ni, satu dah salah, kau dah meminjam. Betul. Money management kau ni, aku tak nak touch hari ni. Tapi aku dah tahu dah kau ni meminjam. So aku tak nak cerita sangat macam money management, macam mana kau technical analysis, mungkin kau padu.
Tapi sekarang ni adalah aku nak buang edited kau dulu. So, aku nak start esok. Tadi aku ajak kau datang gym pun kau lewat datang betul? Boleh ada kata tu. Memang kebanyakan trader kat luar sana dia orang malas keluar. Sebenarnya malas keluar, malas kadang-kadang makan pun malas. Itu adalah sifat trader sebab aku sama macam dia. Nak keluar susah. Nak angkat buntut, nak baring. Daripada baring tu nak berdiri susah. Kecuali kau pergi toilet. Itu je kau mampu. Faham? So sekarang ni kita nak hancurkan segala-gala benda yang musnah yang dah hidup kau ni. Benda yang dah tak patut ada edited ni, kita nak hancurkan dia. Kita nak buang dia. Senang cerita. Nak buang dia sebab tu aku cakap kau kena dulu lawan apa benda yang kau tak boleh buat dulu sebelum ni. Tapi possible lah tu. Kau tak boleh tengok phone sepanjang hari. Tapi possible lah. Yes, benda ni yang buatkan aku ajar student aku dan aku sendiri dah apply. Benda ni memang profitable untuk trader yang macam trader yang sukses. Dia memang tak ada langsung pergi tengok chart 24 jam. Kerja nak tengok phone. Faham tak? Siang kau analisis je. Satu, okay, kau analisis. Kau nak tengok pergerakan market yang latest. Kau buka, kau tengok H4 daily direction, ada breakout tak, trendline kau H4 daily. Kalau tak ada breakout, mungkin dalam sehari ni dia main dalam zone, dia masih dalam sideway. Dalam sideway tu kau cari reason untuk entry dekat M1, M5, M15. Benda tu aku cakap kau memang power. Betul. Tapi edited ni, tu aku cakap kau kena tinggalkan dulu benda-benda yang macam kau suka buka phone. Stop. Jangan sampai aku suruh kau uninstall, delete. Faham? So aku nak kau dengar dulu cakap aku sepanjang hari. Aku nak bangunkan kau ni, kau dah datang sini, aku nak kau kosongkan minda kau balik. Kau datang dengan benda yang keruak. Aku nak kau kosongkan dulu untuk aku isi satu-satu. Faham? Dalam otak kau, dalam diri kau, dalam jiwa kau. Aku susun balik satu-satu. Okay, so kita sekarang ni kita layan, sekejap aku nak layan student dekat live dulu. Okay guys, sementara aku tengah susun planning untuk kita ada tim malam ni kita ada one to one punya coaching student. Sebelum tu korang ada apa-apa soalan tak untuk tanya? Ada juga Mamat tipu ni. Ada juga yang tengok Mamat tipu ni. Tu aku tipu apa? Tipu apa tu? Semua orang dalam ni kalau as trader dia orang tahu. Dia orang kena tipu ke tak? Dia orang manusia, dia orang bijak juga. Mesti dia rasa tipu kan. Dia order 9 tapi dapat 6. Nugget betul. Dia order 9 dapat 6. Ni sebab Yahudi ni dia pergi make ni. QMTR valid ke kalau base tak ada? QMTR saya tak pakai guys. Yang tu hanya yang tu dekat An sahaja. Kalau tak rajin tengok nanti jam terbang tak banyak. Kalau tak rajin tengok nanti jam terbang tak banyak jadi market. Tak pandai kan. Maksudnya apa? Okey. Jap. Maksudnya kalau tapi betul ke abang ni kata? Dia kata kalau setiap kali entry tak tengok handphone kan kau marah aku tak bagi tengok handphone. Kalau entry tak tengok pun macam mana? Betul ke abang? Bang, saya setuju cakap abang. Okey, sebab tu aku cakap bila kau bukan entry dekat position yang betul, sebab tu kau tengok dia. Sekejap Junam cakap. Bila kau entry tempat yang betul, memang biarkan dia tutup je chart kau tu, dia akan sampai. Faham? So, orang kata trust your setup lah. Percayalah kita betul. nak buat analisis Percaya. tu. Sebab tu aku selalu cakap dengan live, trust your own setup. Trust your own setup. Trust your safe setup. Trust your safe setup. Sebab tu aku cakap kalau benda ni boleh sell, kita sell. Selagi dia belum breakout, selagi belum langgar rule aku, dia akan terus entry sell. Faham? Kalau macam kau sekarang ni, kalau kau tengah sell sekarang, sebab kau cakap sentiasa kena tengok je. Sebab kau nak kejar profit. Bila kau kejar profit, dia biru kau nak tutup. Lepas tu lu nak masuk balik kau nak betul. entry balik. Lepas tu kau biru, lepas tu reverse. Lepas tu hold, bila dia reverse aku hold lama-lama. Hold lama-lama. Biasanya orang yang macam kau ni, edited ni, dia akan hold sampai 300, 1000 pip dia akan hold. Percayalah cakap aku. Account korang macam ni. Ini beratus pip dia layer. Buy Jumaat hari tu. Buy beratus pip. Layer. Orang yang kuat revenge market, dia akan bertahan juga dalam market sampai DMC. Sedangkan itu bukan bertahan. Faham tak? Faham. Ada bagi link hari tu, lepas tadi kali nampak tak jumpa. Scammer kau tu. Aku ambil power bank aku jap. Alright guys, so aku minta dia ambil power bank jap. Masa aku ni dah lama tak cas. 257 mata memandang ni, aku tengah buat one to one coaching. One to one coaching ni korang akan saksikan macam mana aku nak ubah orang yang kaki depo, kaki MC, mindset dia hanya aku nak ubah dia, ubah hidup dia. Ibaratnya orang yang penagih, macam mana kau nak ubah dia jadi manusia biasa yang normal, yang profitable. Sabar, aku cakap hari ni kau jangan entry.
Memang kau akan nampak setup, memang nampak akan junam jauh. Biarkan. Rezeki kau hari ni adalah yang tertulis adalah untuk belajar. Aku nak kau belajar dulu. Esok kita execute. Memang dia junam, sabar. Biar dulu, So biar tak dulu. payah. Jangan tengok. Tutup pun, aku tutup pun. Okay. Sebab tu aku cakap, bila kau dah datang kat sini, kau nak jumpa aku, nak belajar dengan aku nak kau kosongkan minda kau. Kau dah belajar macam rujak yang kau ada. Aku nampak. Kau dah belajar macam seribu dah kau belajar. Teknik semua kau dah pakai. Tapi apa yang kau tak buat adalah kau tak konsisten and kau tak disiplin je. Itu je yang aku boleh cakap. Sekarang ni aku nak kau praktis ilmu aku. Ambil yang baru, praktis buat sampai jadi. Tapi macam mana aku nak apply benda ni kalau Tu betul ke kat tu? Bukan. Mana ada betul, tak ada betul. Macam mana aku nak apply benda ni kalau aku mindset aku satu je. Aku nak buat benda ni, maksudnya aku belajar pasal trading ni. Aku belajar setup lah, aku tengok live TikTok lah, apa benda semua kan. Tapi memang niat satu je untuk nak make money je. So macam mana aku nak ubah persepsi orang kata jadi seorang trader yang asyik nak kejar setup je, dia menjadi sebab tu lah aku cakap dengan kau. Memang kalau kau pergi TikTok, berapa ramai sifu yang tengah live, berapa ramai sifu yang tengah share entry. Lepas tu ada yang tu pagi-pagi dah 20 setup lah. Macam mana aku boleh tak termakan? Sebab tu kau kena faham, dalam Malaysia ni dah ramai sangat IB ni diorang dilahirkan untuk kejar entry orang lain. Orang deposit and entry je, diorang akan dapat affiliate. Itu berbeza dengan aku. Aku nak student aku entry sehari sekali, maksimum 2 kali. Faham tak? Sebab yang sekali ni tapi sharp entry, low zone, itu yang buatkan student profit. 10-20 setup tu yang dia bagi kau buy sale tu, diorang nak orang lingkup tapi dia kaya. Aku tak cakap IB tu tak betul. Cuma banyak yang datang dalam market SIB, diorang datang nak kejar entry orang. Dia datang nak kejar commission. Kejar commission ni macam mana? Nak suruh orang deposit and trade lah. Sebab tu jadi sebulan tu ada yang IB dapat 20,000 lot, 10,000 lot. Itu semua berdasarkan klien dia entry. Klien dia full margin ke, dia tak kisah. Klien dia MC ke, dia tak kisah. Sebab tu, kau pernah tak ada orang kisah dalam hidup kau pasal kau MC sebelum ni? Bini aku je lah. Marah aku. Bini kau. Sebab tu aku cakap, kau follow 20 setup, kau follow 20 sifu. 20 sifu tu tak care langsung pasal kau. Betul. Tapi hari ni kau dengan aku, satu setup je aku. Satu hari, satu setup dengan aku. Tapi profit dia 1000% kau boleh achieve. Serius lah. Aku takkanlah 20 setup tak lepas, tak 500% pun tak pernah dapat tu. Sebab tu kau kena buang mindset kau. Kebanyakan kau dah dimomokkan dengan banyak setup akan kaya. Sebenarnya tidak. Sama juga dalam bisnes aku nak bagi tahu. Kau jual banyak produk, kau tak akan kaya. Lalu banyak produk kau jual sekaligus, kau tak akan kaya. Cuba kau fokus pada satu produk. Dulu kau tengok Khairul Amin, dia tak jual sambal hijau, sambal pink, sambal biru. Dia satu je. Kau tengok nama dia naik tak? Dengan hanya satu barang je. Kau tengok dulu siapa? Pamoga dulu. Jual pamoga je, mana ada tiba-tiba ada bendi ke, tiba-tiba ada sayur kailan ke. Tidak. Jual satu sampai perfect. Sebab tu aku cakap, kalau kau nak entry, kau jangan entry banyak-banyak. Maksud aku jangan banyak setup. Banyak setup, in the end kau pening kepala, kau banyak entry, kau banyak lagi emosi. Faham? So aku nak kau stop, buang dulu semua. Segala masalah ni clearkan. Kau stay dengan aku cakap. Ini semua berkaitan dengan hidup kita. Macam mana kita execute. Sama je dalam bisnes, sama juga dalam trading. Kau entry satu tempat yang padu dan kau fokus tempat yang paling padu. Kau fokus execute kat tempat yang paling low risk. Kau entry dekat situ, kau fokus satu. Bila dia junam beribu pip, bukan 10 pip, dia junam beratus pip, beribu pip. Macam bisnes, bila kau fokus satu produk, kau tahu kau akan expert dengan satu barang. Contoh aku cakap, kau cuba jual ubat kurus, akan berbeza pula dengan ubat gemuk. Ubat kurus kau tahu ingredient apa, waktu makan dan bila, kau akan expert dalam satu produk sebab kau fokus di satu. Tapi kalau kau satu produk pun kau belum hadam, kau belum faham, kau dah jual yang kedua, ketiga, in the end kau easy, kau pening kepala, kau rasa semua kau ikut hayalan kau. Kau rasa ni betul, ni salah, ni betul. Tak. Bila kau dah expert dengan satu setup, satu je sehari, kau tahu dekat situ berapa banyak kau nak entry, berapa banyak kau nak lead. Faham tak? Sebab tu kalau dalam dunia ni, kau fokus pada satu produk,
Kau jual gila-gila, dia akan profit gila-gila. Fokus satu tapi jadi jutawan. So Sama. satu hari satu setup je lah. Yes, itu yang aku nak ajar dekat semua student. Aku ada lagi 30 minit untuk kau, untuk aku tunjuk dekat diorang. Yang lain tu aku akan ajar kau sendiri. So sekarang ni diorang nak tengok student aku siapa. Thank you tu dah collect $200 USD. Mantap. Habis dia boleh, aku tak boleh. Kau tak boleh. Kau student, aku student kan, dia orang student kan. Sebab kau lepas kau nak profit lagi. Itu aku tak nak bagi. Tapi jangan risau, esok kita start execute. Tapi aku nak buang dulu editor kau. Aku akan busy kau dengan rutin harian dulu. Okay, memang kita akan ada masuk mapping start esok, faham? So kita akan juga ada bahagian teknikal, kau akan tengok juga. Tapi yang paling penting adalah kau kena workout, kau kena ajamkan mindset kau kena cerdas dulu. Daripada diri kau seorang ni duduk rumah kalau tak buat kerja. Ataupun kalau kerja sentiasa nak tengok phone. Esok aku nak behavior kau berubah. Perubahan ketara, memang takkan ketara tapi dia akan berubah. Esok sepanjang aku gym, aku buat apa-apa dengan kau tak dibenarkan untuk buka chat. Sampai arahan aku benarkan. Faham? Selagi aku tak chat, tak buka MT5, kau jangan buka. Ini disiplin. Faham? Serius lah. Serius. Macam seorang lelaki yang bernafsu. Okay, kau tengok lelaki yang bernafsu lah. Kalau dia sentiasa tengok perempuan, betul tak? Ya, aku nak tackle awak. Cantik tu. Cuba kau tak payah tengok. Tak ada rasa lah nak tak ada rasa nak ni ya. Kau tak ada gesang lah. Betul. Sama je macam dalam chat. Jangan tengok. Faham? Kau tak edited lah. Kau tak sangat. Faham? So, aku nak kau hadam dulu beberapa perkara. Aku nak delete dulu kau punya edited. Aku nak kau faham the mindset. Aku nak kau faham dulu. Faham? So, sebab tu aku cakap, kalau kau tengok perempuan cantik, terpesona. Kau rasa geram. Kau rasa nak ngorat. Kau rasa nak dekat dengan dia. Kau rasa nak kawan dengan dia. Betul tak? So, sekarang ni apa yang kita boleh buat, kita hindari dia. Macam mana kita supaya kita tak tergoda, iaitu jangan tengok. Sama dengan chat. Chat ni kau jangan buka MT5. Jangan buka MT5. Patuh dari dan leader dapat bergurungan dari memang boleh pergi jauh. Betul guys, tapi dia tak bagi saya entry lah guys. Sabar, esok aku akan bagi. Kau nak depo berapa esok? Okay lah. Aku depo 1k pun aku padam. Aku depo 100 lagi lah. Tapi aku ingat lah, masa dulu lah, masa aku baru-baru belajar kan, baru-baru tengok kan. Selalu depo, yang paling famous tu kan, ambil NDB tu, yang 30 yang free tu, broker bagi tu. Lepas tu kan, tekan. Itu run up. Itu satu. Okay. So yang kali kedua, bila dah habis lah, dah tak ada broker bagi NDB ni, aku try pula depo sendiri. RM150 kan, 30 USD. Dah grow, macam 150 USD, MC. So tu aku dah tahu, aku rasa macam depo kecil. Mungkin sebab tu lah, asyik MC je. Okay, sekarang ni aku nampak sebenarnya kau punya deposit tu jenis kau 1k USD dah betul. Daripada kau depo sebelum ni. Ya, daripada 30, 100. So ni kau dah belajar. Cuma kau tak habis belajar. Kau dah belajar. Cuma kau tak habiskan. Sebab tu hari ni aku nak apa yang aku ajar kau habiskan. Sebab cara kau depo dah betul. Itulah orang trader yang berjaya depo. 1k, 10k. Lepas tu cara entry, cara layer. Sebab tu sehari satu setup. Sehari satu setup pun tak boleh bagi kau 100%. So apa yang kau nampak kat aku silap dekat satu kejar setup. Maksudnya setiap kali aku nak nekan. Sebab bila setiap kali kau tengok M1, M5, kau akan nampak semua ni duit kau yang hilang. Faham? Weh, ni boleh dapat profit ni. Macam ni, weh, ni boleh macam profit ni. Macam ni aku tengok ni, aku dah nekan dah ni. Dah baik dah. Aku dah sebab dia apa? Price bila dah turun kan, selalu kan orang kata setiap penurunan ada kenaikan lah. So bila dah sampai sini aku tekan lah. Tu yang kadang-kadang sampai shadow bawah tu pun aku duk tekan lah. Dah lah run up lah macam tu. So sekarang ni memang itulah masalah dia. Sebab kau tak ada planning. Siang tadi kau tak ada marking kat mana dia big entry untuk kau entry. Bila kau tak ada planning siang, malam kau asyik kejar ikut sinilah, ibarat kau bawa motor, jalan ni betul kot, cuba kau planning macam mana KL ke Seremban, ikut mana, ikut highway, senang je, straight je. Tapi kau tak ada planning, kau masuk KL, sekejap pergi Pudu, sekarang kau nak pergi Seremban juga, tapi kau pergi Pudu dulu, kau pergi singgah sana dulu, Sungai Besi dulu, kau pergi Ceras jap, itu masuk Rawang tu lepas, itu memang patah balik lah. Tak selalu macam tu tu. Sebab aku ingat bawa terus lepas tu gini nak pacak lalang sadar Allah. So sekarang ni aku nak kau letak direction plan. Plan ni apa? Bila siang esok lepas workout, aku nak kau open chart analysis, buat analisis, kita marking kat mana tempat kita nak entry sahaja. Dekat mana big entry kita, kat mana big direction. Kita marking dekat H4 daily. Kita marking tempat yang low horizon, nak cari setup kita tunggu malam.
Itu je aku nak ajar kau. Cari low risk zone. Tapi tu kau tengok kau nampak tu. Aku memang orang kata dia macam ada aura kau tahu. Dia macam ada aura kau tengok. Kalau aku tak tekan tu dah melepas lah. Nampak? Ni kau kata melepas kan? Kalau kau buy sekarang, berapa pip je kau boleh dapat? Bila kau buy sekarang, berapa pip je dia boleh bagi. Lepas tu dia junam, kau nak buy tadi kan? Dekat zone ni betul? Kalau kau buy sekarang, sebab tu aku cakap, kau ni nampak duit. Kau nampak candle tu nampak duit. Pip je dia boleh bagi. Lepas tu dia junam beratus-ratus pip lagi. Tak? Yang kau rugi adalah, memang kau tak rugi waktu kau entry. Kau tak terlepas. Tapi kau rugi di account kau. Kau tak terlepas setup, memang kau tak rugi. Tak terlepas setup. Tapi bila the reverse jauh tau. Ni bukan nak pacak. Ini nak jenam lagi. So kalau kau buy short pun, kau tetap rugi. Pada aku memang tak relevan untuk kau buy short now. Sebab sekarang ni dah masuk dia punya part untuk sale. Daripada sekarang pun orang dah boleh sale tapi high risk. Atas lagi ada medium risk and low risk atas sekali. So maksudnya fokus dekat satu direction lah. Contoh macam kau kata kat aku tadi, kalau siang memang diharamkan tekan. Yes. So maksudnya aku tengok mapping, monitor H4 buat apa, monthly, weekly macam tu, monitor zone. Lepas pada tu, malam baru entry, macam tu lah. Betul. So, selagi dia tak masuk zone kau, start esok macam ni. Contoh, kau dah marking dah dekat atas. Tapi dia tak datang pun dekat situ. Kau biar je. Biar je. Kau pergi chill, main dengan anak kau pergi makan dengan bini kau. Aku tak nak hidup kau penuh dengan chat. So, kalau sehari, kalau macam ada satu hari tu, tak sampai setup aku tu, biarlah gitu lah. Bukan kata tak sampai. Dia ada zone high risk dengan medium risk. Kalau tak sampai memang tak payah trade sebenarnya. So, tapi biasanya marking kita yang aku ajar kau analisis, H4 daily, biasa zone akan pergi situ. Biasanya dia akan masuk. Lambat ataupun cepat dia. Tapi betul lah, kalau aku tekan tadi dia dah patah balik kan. Aku dah menggelupu lah. Sebab tu aku cakap kau tak boleh entry buy now. Nampak? Dia akan junam lagi. Nampak? Dekat sini kau dah nampak dah kesalahan kau. Sebab tu aku cakap disiplin. Sebab bila kau nampak semua candle ni duit, kau nak entry. Kau nampak semua ni setup. Faham tak? Sebab kau nak revenge duit yang kau hilang. Faham tak? Sebab tu aku cakap datang sini, kosongkan minda kau, ambil ilmu baru. Apa yang kau hilang sebelum ni, biarkan dulu, jangan revenge. Tapi aku pernah ajar satu student dulu, macam mana dia 2 tahun tak boleh bayar hutang, 50,000. Datang kat aku sebulan je, settle 50,000. Dia umur 19 time tu. Oh, tapi maksudnya 2 tahun dia tak boleh settle tapi jumpa kau sebulan dia maksudnya dia faham benda 19, betul. Aku ajar dia sebenarnya pasal mindset dulu. Dah ada mindset, baru aku boleh execute planning untuk disiplin. Mindset first. Mindset ni takkan boleh beli. Mindset ni takkan boleh dikawal. Mindset ni dia kena bina, dia kena develop. Contoh aku cakap kau kalau asyik cakap buruk pasal orang, kau dah biasa. Betul. Aku nak kau cuba tukar. Susah tak? Susah kan? Macam tu lah, dia kena bina. Cuba kau sentiasa cakap, bila kau nampak orang, kau selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Dia dah jadi mentality tu dah berubah lah. Yes. Sebab tak, aku cakap mentality ni, mindset ni dia tak boleh tiba-tiba cakap je. Dia tak boleh, kita tu dia pasal mindset je. Kau fikir, pasal mindset dia kena fikir time profit, ambil profit. Time loss jangan hold. Bukan. Cuba bercakap benda yang baik. Itu akan buatkan kau punya mindset bagus. Kalau sebelum ni kau suka maki orang, kau suka jadi macam netizen, kutuk orang, cakap sana sini ke kutuk kawan ke, suka maki orang ke, suka mengata belakang ke, aku nak kau quit dulu benda tu. Kau padam dulu benda tu. Sekarang ni kau kena apply dulu daripada pagi. Memang betul orang cakap kau kena start bangun pagi. Kau cakap benda yang baik-baik. Kau doakan diri kau cukup lah. Kau tak payah cakap pasal orang lain. Ya Allah ya Tuhanku, semoga hari ni aku profit. Kau cakap banyak. Kau selawat kat atas Nabi. Memang nampak benda tu macam aku menunggang. Tak, bukan. Aku pun buat macam tu. Tu maksudnya kita manifest benda yang baik lah, macam tu lah. Kau sedut dulu aura-aura yang baik. Guru terus aduh, apa lah. Tapi kau masuk, aku tak masuk. Tak kau apa. patut Jenam, tak apa. Tak, tapi betul guys, betul serius. Kalau saya tadi dah ada sampai zone bawah ni, saya memang akan terus tekan. Dia benda macam ni yang jadi dekat saya punya hari Jumaat hari tu. Benda yang sama. Nampak? Sebab tu kau asyik, tu aku cakap macam mana pun bila kau tak ada planning, kau akan terkejar market. Oh ni buy, ni sell, ni buy, ni sell. Faham? Betul. So bila kau ada direction, senang. Dah. Orang nak buy pergi mampus kat dia. Kita nak sell. Faham tak? Sebab tu aku sampai bila pegang pada prinsip. Planning is plan. The big plan kita dah ada. Execute bila dah masuk. Jangan entry kalau tak ada masuk lagi. Faham? Nampak? Dia dah junam. Tadi kalau kau buy, kau MC dah ni. Ya, betul. Kat sini lah kau layer. Tak tu lah, tapi aku selalu akan masuk kat kepala dia, dekat body tu. Kau akan masuk kat body tu, lepas pada tu, aku mengharapkan tadi, macam tadi aku cakap dengan kau tu, dia naik kan. Aku happy lah.
Pasal aku pun pergi bantai layer atas lagi. Tu aku cakap dekat sini, bila kau tak ada direction, kau tak ada execute, kau tak ada planning, kau akan nampak sekejap kau nak ke kiri, kau nak ke kanan, kau tak ada lalu tuju. Sekejap kau nak buy, sekejap kau nak sell. Jadi aku tak nak kau fokus pada terlalu banyak cabang yang kau nak. Kejap kau nampak sell, kejap kau nampak buy, kejap. Faham tak? Tolong daripada siang aku dah bangunkan mindset kau, dah planning, malam execute. So, kalau siang kita dah analisis H4 daily, ada low risk, medium, fokus kat situ. Kalau kita fokus pada sale, sehari tu sale je. Kalau contoh macam sekarang ni, dia macam ni lah. Dia at least aku tak nak kau nampak buy sale. Kalau kau fokus pada sale. Mungkin kat bawah ni, mungkin kat atas ni, tapi mungkin kat atas ni, tapi sale. Fokus pada satu. So maksudnya tapi aku dah tak boleh dua direction lah. Macam kalau kat atas, aku nak tekan sell. Kalau dia turun bawah ni, aku nak buy. Tak boleh. Dah tak boleh macam tak tu boleh. Fokus pada direction. Cuma dia ada yang low risk, medium risk, high risk. So boleh tekan tak? Sekarang ni, malam ni aku tak nak kau entry apa-apa. Aku tak nak kau buat profit apa-apa. Aku tak nak aku cuma nak diorang nampak yang aku ni betul nak develop kau. Aku nak diorang sama macam kau. Diorang ada benda yang sama macam kau, problem yang sama. Diorang pun kaki depo, diorang pun MC juga. Diorang pun asyik nak flip sehari. Diorang pun guna duit pinjam. So benda ni aku nak delete dulu. Aku nak naik balik nanti. Sifu saya tak bagi tengok chart guys. Saya tak boleh nak tengok. So kalau kau nak, sebab tu aku cakap jangan kejar market sangat. Sebab gold ni dia akan patah balik. Entry balik tempat low risk tu. Kau tak perlu pun masuk sini pak buy. Kalau kau fokus pada satu direction, lepas tu kau nak low risk, kau fokus pada satu je. Kau terlepas setup, biar je. Biarkan dia jalan. Dia akan patah balik. Sifat gold macam tu. Faham? Sifat gold ni boleh dikata macam kucing lah. Dia akan datang balik dengan kau. Bila dah kenyang dia jalan. Dia lapar dia datang balik. Faham? So kau kena faham. Goal dia sebenarnya jinak, tapi cara kau layan dia. Oh betul lah, orang kata macam perempuan. Ni macam saya perempuan pun betul tak? Sama lah. Aku tak nak cakap perempuan, aku cakap kucing lah. Betul. Perempuan dia bias sikit lah. Yes. Nanti aku kena ni. So kesimpulan dia hari ni apa yang aku belajar based okay. on apa yang kau bagi tahu aku, apa yang aku faham lah. Okay. Nombor satu, aku nak kena ubah aku punya daily routine lah. Maksudnya yang sebelum ni aku kerja, time kerja aku pergi tengok chart. Pergi ambil kau take note ke tak take note? Kau tak, nak belajar? Dah agree. Kau kata tak, sekarang ni tadi aku nampak kau bawa iPad. Pergi ambil iPad kau. DSA ada berapa bini? Aduh boy. Ada 2 je. Aku nak kau belajar yang take note. Sebab orang yang belajar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hai, dah datang belajar pun tak nak take note. Dia akan datang balik ke tempat tertinggi balik baru boleh listen. Kau jangan risau lah, goal ni dia akan pull back juga macam mana. Ya. Dia akan pull back, time tu lah entry. Ni kau take note. Kau letak kat nota ni. Aku nak kau take note apa benda yang kau dah belajar hari ni. Aku nak buang dulu edited kau. Lepas buang edited kau, baru aku boleh disiplinkan kau. Wi-Fi Lepas dah boleh disiplin, baru boleh planning. Masuk wifi. Okay, ni wifi password. Betul. DSA trade intraday, betul. Intraday, tapi tak adalah intraday pun. Waktu kita Jumaat hari tu, entry tunggu sekejap, junam kau faham tak? Itu yang aku cakap setup low risk. Bila kau entry kat tempat yang betul, bila dia junam, dia bagi kau banyak, beratus pip, beribu pip dia boleh bagi. Padahal dalam berapa minit je. Kadang setup aku pun scalping juga, tapi tempat yang low risk, entry tempat yang betul, planning tempat yang low risk, makin tempat yang betul. Ni berapa bulan? 13 bulan 7. So hari ni aku masuk kelas trading tapi tak belajar trade. So tulis Kau tulis masuk kelas trading tak belajar chart. Okay. So betul lah. So benda pertama yang aku nak kena ubah adalah rutin nak kena ubah. So maksudnya aku tak boleh dah. So esok kau dilarang buka chat 24 hours. Kau dilarang sepanjang hari tu, aku tak nak kau buka chat langsung. Faham? Jangan buka MT5. Kalau kau buka juga, aku boleh pecahkan kau. Sebab kau tengah datang kat aku, belajar dengan aku, faham? Aku kena serius. Aku nak ubah kau, bukannya boleh main-main. So aku dah bagi tahu siap. Kalau kau buat juga, jangan sampai aku pecahkan kau. Tapi aku tak buat lah. Cumanya aku nak kau. Tapi kau terpecahkan ganti balik tak? Tak ada ganti dah lah. MC Tak dah. ada. Minggu lepas dah MC. Aku akan ganti, tapi hujung bulan nanti. Hujung bulan nanti lah. Biar supaya kau tak trip sebulan. Faham. Will jauh lah. Tak usah dia junam kau tu. Tak apa, aku entry, kau tak entry. Nampak?
Aku dah cakap set up swing. Tak, tapi betul lah. Tapi benda ni jadi depan mata kepala aku sendiri lah. Sebab apa? Kalau ada kata kalau aku tak jumpa kau hari ni, aku tak datang macam mana aku sidai kau tadi dekat gym tu. Aku dah entry dah ni. B kat sini. Dekat ni. Dekat support sebelah. Kat support sebelah aku dah entry lah. Sebab tu aku cakap, jangan. Kita dah ada planning. Masuk je zone, biarkan dia running. Kebanyakan orang yang tak tahu pasal trading ni, dia cakap bila tak tengok, tak dah merah. Bila tengok, baru boleh berbiru. Masalahnya orang yang macam ni, profit sikit pun dia dah ambil. Time merah punya lama dia hold. Punya floating tinggi. Faham tak? Betul. Dia tak boleh kawal dia punya emosi. Sebab tu aku cakap, untuk low risk kan kau punya kawal, kita dah tahu. Kita ni adalah manusia ni beremosi. Betul. So jangan tengok. Biarkan dia jalan. So Biarkan dia hit TP. oh, kena pergi gym kan dari semalam kau cakap kan? Start gym, workout, jogging. Pergi Create workout. rutin harian kau. Busykan diri kau dengan kerja-kerja. Jangan buka chat. Kalau kerja kau relax, santai, kau pergi cari kerja. Kalau kerja kau duduk rumah, kau pergi tolong bini kau masak, potong bawang, everything. Pagi-pagi tu kau tolong. Basuh baju ke pergi tolong. Faham? Kau kena busykan diri kau untuk lupakan edited kau ni. Orang yang edited, dia sentiasa nak. Dia macam dadah. Bila kau tak snap, kau tak hayal, kau rasa Meracau kan. Ada benda meracau. tak kena. Yes, tak kena hidup tak tenteram So kau kena ambil snap dulu. Kau kena hisap batu dulu. Dia macam tu. Kau nak jadikan jenis kau hari-hari kau dengan hisap. Sama juga dengan chat ni. Dia sangat. Kau jangan buka dia, kau jangan sentuh dah. Apa yang paling penting adalah follow planning. Follow planning, follow jadual kita, execute ikut planning. Nanti emosi kau aku akan kawal dengan cara low risk. Kalau benda tak payah tengok, tak payah tengok. Kalau benda dah entry malam je tengok. So dapat sesuatu hari ni. Guys, korang dapat tak sesuatu malam ni? Guys, dapat sesuatu tak? Aku tahu live ni agak bosan, tapi percaya cakap aku memang nak ubah seseorang jadi sesuatu. Jadi sesuatu, jadi orang, jadi profitable. Jadi trader yang paling padu kat Malaysia. Korang dapat sesuatu. Aku harap korang nampak jenis kawan kita seorang ni. Aku nak korang saksikan macam mana aku develop mindset, macam mana aku develop strategi, aku develop disiplin dia. Faham? Aku tak nak aku cakap hari ni, esok dah biarkan dia. Tak. Aku nak dia berubah. Aku nak korang pun berubah. Aku nak dia berubah, aku nak korang berubah. Macam mana tim aku yang dekat luar sana dah padu. Diorang datang belajar, kosongkan minda, ambil dan buat. Contoh macam An, dah kaya raya, dah jutawan. Tapi bila aku bagi planning, dia boleh dengar. Kadang-kadang orang yang ada duit ni lagi susah nak dengar cakap. Betul tak? Betul. Orang yang ada duit ni lagi susah nak dengar cakap. Tapi macam student aku, semakin kaya, semakin dia tunduk, semakin dia dengar. Sebab aku bukan suruh kau tabik aku tak suruh kau jilat. Aku nak kau ambil dan buat je. Ambil dan buat ilmu aku, tu je. Sebab aku dah tercedok berapa tahun untuk ke level sekarang. Jadi kau gunakan shortcut sejarah aku tu, jadikan shortcut untuk sejarah kau. Faham? Tak payah lalui dah fasa aku tu. So sekarang ni kira ibarat macam aku dapat satu shortcut lah. Sebab ya selama ni aku orang kata belajar dengan orang secara online ni, kadang-kadang aku ikut yang ni, kadang aku ikut yang ni, kadang aku ikut yang ni, kadang aku ikut yang ni. So aku kena ubah lah. Yes. Satukan je. Faham? Kalau guru dah boleh bagi kau konsisten profit, kau pergi live je yang tempat lain. Faham tak? Sebab dalam ni beribu-ribu kita ni sama je macam aku dulu. Orang bagi signal je, channel A bagi buy. Oh, channel A dah senyap. Channel B bagi B. Oh, buy lagi. Channel C, channel B senyap. Channel C pula bagi sale. Dia nak sale pula. Kita nak follow semua. Faham? Sebab tu kita follow semua channel. Sebab kita nak kejar entry. Itu masalahnya. Lain macam marketing malam ni. Sebab tu awak pun terikut kan. Awak pun dapat sesuatu kan. Sebab tu awak rasa lain Aku akan macam. live, jangan risau. Aku live dengan student. Benda harap ramai yang So suka. esok kita tengok berapa yang dia boleh deposit. Aku tak nak bantu dia. Aku takkan bantu dia daripada segi duit. Kalau aku bagi duit, sampai bila-bila dia harapkan aku punya duit. Aku nak dia cari, aku nak dia pakai guna modal lebih dia. Daripada kalau ada simpanan, gunakan sedikit. Gunakan duit lebih. Faham? So kalau esok apa? Esok CPI. Esok dia orang cakap CPI. So esok kita pakai pada CPI. Kalau aku depo 1k lagi boleh? Itu number yang betul. Sebab kau dah belajar lah pasal ya. number yang betul untuk deposit.
Sebab sebelum ni macam aku kata kat kau, aku pernah depo 3, aku pernah start daripada NDB, aku depo 30, aku depo 100. Tapi daripada 100 ni aku tak pergi 500, aku pergi terus 1k. Tapi aku nak tanya kau, sepanjang kau depo kecil tu kau pernah profit tak? Pernah? Berapa banyak? 200, 300. Contoh daripada 30 aku boleh buat 300. Lepas tu? Tapi padam. Ada Ahmad. Dia profit tu orang kata profit dalam MT5. Sebab kau kena tahu, okey ni bila kau depo 30 USD, kau dapat 300, kau dah tak sayang duit tu tahu sebab apa? Sebab kau fikir bila loss kau akan hilang 30 je sebenarnya, betul tak? Tapi bila account kau 1000 USD, kau sayang tak? Kau bukan hilang 1000, kau bukan hilang 30 dah. Kau akan hilang 1000 sumber income kau. Faham? Junam tu dah jackpot tu, jackpot jangan dapat banyak kali. Okey, tu betul. Okey, betul. And satu reason kenapa aku tak depo balik yang diorang say yang Jumaat tu sebab 1k hilang sakit lah, memang pandai dia. Sebab tu kau kena datang kat sini. Betul, faham aku faham. Okay, so aku nak korang faham, selagi korang depo kecil, korang akan jadikan kaki depo. Sebab bila korang dah profit, korang semakin tamak. Korang fikir 30 USD boleh buat 300 satu malam, kau akan fikir esok boleh dapat lagi 300, esok boleh dapat lagi 300. Tapi tidak, keesokannya kau nak lagi 300 tu hilang semua sekali. Betul. Padam semua. Lagi satu, kau tak kisah, kau takkan terus belajar sebab kau depo kecil. Kau takkan belajar sebab kau rasa duit tu senang. Betul. 30 USD tu senang. Kau takkan belajar, mindset kau akan rasa senang. Esok kau depo lagi 30, esok depo lagi, esok depo lagi. Kau memang depo dalam keadaan tidak beremosi, dalam keadaan senang. In the end 2 tahun, depo dah berapa? Setahun dah berapa? 6 bulan dah berapa? Sebulan dah berapa? Faham tak? Itulah orang salah. Salah cara, salah strategi. Depo 30, Pak MC depo lagi, depo lagi, depo lagi, depo lagi. Diorang ni lah yang paling banyak bagi dekat broker duit. Faham? Sebab nak depo kecil, tak nak high risk account, ibarat macam tu lah. Sejasa nak full margin. Tapi lepas depo. Dah 300, mindset esok dapat lagi 300. Dia fikir benda ni akan konsisten. Padahal kau, mindset pun dah salah. Kalau kau depo 1k, mungkin boleh dapat 300 USD sehari. Betul. Itu senang. Ataupun 100 USD sehari, itu senang. Itu baru betul tepat. Baru boleh kita konsisten. Sebab benda execute tu benda yang low risk. Ini dah confirm high risk, esok nak beli Lambo, memang salah. Kau buka kedai burger, kau macam kedai burger lah, faham? Kau buka restoran, McD, kedai burger juga. Tapi beza tak income dia? Beza lah. Beza dekat situ lah, modal berbeza. Jangan buka kedai burger tepi jalan. Okay, tapi nak untung macam McD. Okey, aku nampak. Okey, aku nampak. Faham? So, walaupun produk dia yang sama tapi disebabkan modal yang berbeza, pulangan dia berbeza. Yes. Aku tak boleh lah harapkan aku buka kedai Ramli nak untung McD. Betul. Faham? Tapi kalau aku buka McD, memang dah sasar senang untuk aku untung macam Ramli. Faham? Okay, so faham kan? Kalau kau dah buka Ramli, kau kena, kalau kau based on 30 USD, kau target lah 3 USD aku rasa. 3 ke 6 USD sehari, faham tak? Ni kau target nak macam income McD tadi. Kau dah buka kedai burger biasa tepi jalan, kau takkan dapat. Kau akan run upkan bisnes kau. So memandangkan kita dah cerita pasal burger ni, malam ni aku belanja kau burger lah. Lapar kali tu. Burger Ramli. Weh, sedap tu tu. Supaya kau dapat belajar macam mana bisnes kecil sebenarnya proses dia sama juga. Kecil. Faham tak? Bila bisnes besar, prosesnya besar. Jangan bisnes kecil nak hasil macam bisnes besar. Takkan boleh. Faham? Biar fikir logik. Sebab bila fikir di luar logik, itu jadi judi. Faham tak? So maksudnya kalau dia melangkaui kemampuan kita, contoh kalau kita deposit kecil ataupun kita ada modal yang kecil, kita mengharapkan modal yang besar, itulah dia terjadinya judi. Itu terjadinya judi. Sebab daripada kecil kita mengharapkan pulangan besar. Pulangan yang besar. Tapi kalau kita modal besar, kalau kita dapat pulangan besar tu maksudnya itu adalah normal lah. Itu normal. Tapi kalau kita dapat pulangan yang kecil tu dikira sebagai investment lah. Sebab apa? Contohlah kalau aku tengok orang buat yang investment macam kenanga ke apa kan. Kau spend 100,000 kan. Setahun kau dapat 2%, 3%, sikit je. 5%. Tu dia kira investment lah. So sama je lah macam tu. Tapi beza dia adalah pasif dengan tak pasif. Pasif ni adalah macam kau invest 100,000 tapi kau hanya dapat 2%. Kan best kalau kau buka 100,000 tu, kau buka 10 kedai burger tapi hasil dia 1000%. Tapi dah masa setahun dah. Faham. Tapi kalau ikutkan setiap bulan ada, setiap hari dia berapa persennya? Ya, betul. Sama juga macam trading ni. Kalau akaun kau 1000 USD, hari ni kau dapat 100%,
Selama 24 hari kau trade, berapa? Banyak lah, 24,000 lah. 24,000. Kali Dah 4,000% betul tak? Ya, betul. 2,400%. Betul. Bukan dah 2,000, bukan 240%. 2,400% lah. 2,400%. Ya, sebab sehari 100%. Ha. 10 hari dah 1,000% lah. Jadi macam tu lah, tu aku cakap. Kalau depo besar dapat profit kecil, itu dah panggil pasif. Kalau itu pasif ni maksudnya income tidur lah. Faham. So kalau kau nak benda ni agresif, buat dia as business. Yang macam tadi tu, investment. Pasif. Ya, investment. Maksudnya kita Investment parking is passive. duit. Lepas tu setahun dapat Macam letak 2%. dalam ASB, macam letak dekat Kenanga, Ha. unit trust, semua tu lah. Faham? Tapi macam aku ajar, aku selalu ajar macam mana kau buat business, the real business. Real business macam ni lah. Kau gunakan RM1,000 kau untuk hasilkan RM1,000 tapi dalam masa sebulan lah. Maksudnya dia investment, dia macam investment juga tapi pulangan dia tak adalah setahun. Maksudnya aku keep on buat macam 100% hari-hari. 100% sehari. Faham? Ringgit yang kau dapat juga ribu-ribu persen. Faham tak? Dia sebenarnya kena konsisten dekat yang kecil untuk Compound. hasil dia yang besar. Compound jadi besar jadi juga. besar. Bila 3 bulan kau buat benda ni betul, aku hasil ajar kau macam mana gunakan yang hasil ni. Kita full margin pula. Sebab benda tu daripada profit. Betul kau dah tak ada risiko. Kau dah tak ada emosi. Tapi aku ajar kau macam mana nak flip laju. Faham? Faham. Tapi tu lepas kau konsisten. Dia yang paling penting adalah disiplin dulu. Bila kau dah disiplin, kau buat apa-apa pun, buatlah benda, aku akan start disiplin. Kalau kau memang dari dulu tak disiplin, kau addicted, kau buat apa-apa, kau akan buat dalam keadaan Damai lah. padam. Kau akan buat dalam apa-apa perkara dalam keadaan tak bagus. Once kau apply je mindset, disiplin, execute ni, planning, semua ni akan cun. Cantik. Sebab tu kita disiplin dulu, konsisten dulu. Lepas fasa kita ni dah konsisten 3 bulan cun. Selama kau dengar aku ni, aku bagi kau cun dulu, nanti balik kau Acap. assignment, kau ada assignment. So Balik. aku ada homework ke aku Ada kena buat homework. kat- Tapi in real market kau trade berapa, kau kena hantar kat aku. Faham? Macam ni juga aku akan cerita dekat dalam bootcamp akan datang nanti. Faham? Okay guys. So guys, kepada sesiapa yang nak follow aku punya program next bootcamp aku akan buat pada hujung bulan ni. Siapa yang nak join aku punya bootcamp, dah boleh start bagi nama. Aku akan buat bootcamp dengan student-student. Aku akan kumpulkan 100 orang dekat satu banglo. Kita live trade sama-sama, belajar sama-sama, analisis sama-sama, entry sama-sama. Aku bawa juga collection kereta-kereta aku. Okay guys. So dah pukul 10.16, 10.30 aku akan end live guys Sebab aku tak berapa sihat. Dah start sedu balik. So aku nak kena cari ubat buang angin dengan ubat gastrik ni. Okay guys. So aku nak, siapa yang nak follow aku punya program, boleh keliling kat bio, boleh join aku punya program. Dekat KL dulu. Aku tak buat VIP. Aku tak ada VIP. Weh, apa esok lagi padu follow aku. CPI kau akan lagi win. Faham? So nampak? Macam ni lah aku cakap dengan kau. Bila market masuk dekat zone kita, kau entry, kau biarkan je. Aku borak dengan kau tadi, ada tak aku emosi? Nak kena buy ke, nak kena sell ke, nak kena take profit ke, tak ada kan? Sebab aku dah tahu goal ni akan junam. Direction dia memang the big plan ni. Kita dah nampak dah. Kau tengok dekat zone aku marking. Dekat paling zone low risk Tapi betul lah. pucuk tu atas. Betul-betul pucuk, betul. Betul pucuk. So kau nampak cara aku entry, aku nak kau disiplin macam ni. Aku nak kau dapat result macam ni. Faham? Okay guys, thank you so much pada yang join aku punya live malam ni. Tengok progress aku bersama dengan student one-to-one coaching malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang nak join program aku untuk bootcamp, korang boleh join melalui klik link kat bio ni. Tekan 3 bintik MPM aku untuk join bootcamp nanti. Okay guys, aku nak minta berangkat dulu. Aku nak end live dulu. 10.30 aku end live. Terima kasih yang join aku pada malam ni. Korang adalah student-student aku yang power. Korang adalah orang-orang yang bakal jadi jutawan trader. Korang adalah orang yang akan jadi pelapis aku nanti. Aku nak korang ni dilahirkan dengan profit. Aku nak korang ni terlahir dengan orang yang bakal jadi jutawan dekat Malaysia ni. Okay, so jumpa kau nanti ya. Alright. Burger lu, lapar. So kita pergi makan burger dulu. Okay guys, so aku nak cakap sikit lah. Ha. So Kau cakap sikit. Orang kata first journey aku ada belajar bersama dengan Sifu sebelah macam ni. So aku harap apa yang aku akan belajar daripada ni dapat beri manfaat untuk aku juga lah. And dalam masa yang sama boleh dapat kurus juga lah. Sebab esok nak pergi main gym lah. Yes, aku nak everything kau akan bertukar. Daripada yang kurus menjadi badan sanduk, gemuk menjadi kurus. Tapi orang kata kaya kaya tak perlu kurus. Aku tak nak kau jadi macam Bob T20 tu. Oh tak payah. Dia nampak je macam kaya. Oh ya. Tapi mindset dia tak kaya.
Dia kata mindset dia kaya, muka dia tak kaya. Di setiap banyak lapisan lemak tu ada macam penyakit. Faham? Aku tak anggap Bob, even benda tu kat aku, lemak yang banyak tu, padahal aku yang kurus ni pun penyakit datang. Faham. Kalau aku gemuk, kalau aku boroi, lagi macam penyakit. So, buanglah boroi itu. Sambil menyelam minum air. Okay. So jom kita tengok journey kita. Esok kita start. Aduh, terclose awal tu tak apa. Yang paling penting korang follow journey aku malam ni. Thank you Straight Kicap. Thank you so much Straight Kicap. Tolong aku malam ni. Esok aku live lagi, confirm. Setiap hari.